Gadget di tangan, ilmu digapai. Belajar kini tiada sempadan. Bahan digital dimanfaatkan sampai pendidikan maju seiring zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wana Damia, wartawan TVSS Orang Channel. Hari ini kami akan membawa anda semua menelusuri kisah hebat bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar, mengajar dan berkongsi ilmu. Jom kita saksikan bersama-sama. Dari tadi aku sedih. Aku sedih. Aku salah-salah dua. Nanti dia jual aku lah. Aku. Hari ni teacher Mun kata dia nak belajar dengan Smart TV. Jadi tak payah guna buku. Ada ke? Yalah. Sama aku. Alhamdulillah. Yeay. Di kelas pertama ini, guru menggunakan Smart TV, sebuah platform digital yang membolehkan pengajaran berlaku secara interaktif dan fleksibel. Segalanya hanya di hujung jari. Bukan hanya murid, guru juga menggunakan teknologi untuk merancang aktiviti pengajaran mereka. Jom kita lihat bagaimana RPH digunakan dan disediakan dengan mudah menggunakan aplikasi yang canggih. Dengan AppSheet, guru boleh membina dan menyimpan rancangan pengajaran harian secara digital. Tiada lagi kertas bertimbun, hanya klik dan siap. Selain pengajaran, guru juga dipantau secara pintar. Jom kita ke seterusnya. Dengan Google Classroom, pengurusan kehadiran guru lebih sistematik dan efisien. Data disimpan dan dikemas kini secara automatik. Siap dah kerja kalau saiz. Siap dah. Aku tak siap lagi. Mana cikgu tak masuk lagi. Biasa paling lambat cikgu masuk 5 minit. Jom pergi cari. Pagi. Assalamualaikum cikgu. Salam. Buat apa awak ni? Cikgu. Ya, buat apa ni? Kelas mobil tak ada cikgu lagi. Tak ada cikgu? Lepas tu? Dah lah bising. Lepas tu? Cikgu. Nak tengok siapa relief? Alah, ada tu cikgu ada urusan tu. Sekejap deh, teacher tunjuk kau. Ni. Buka Google, nanti teacher buka classroom deh. Ni masa Ustazah Azlina. Nanti aku pergi panggil Ustazah Azlina deh. Alright. Okey, cikgu. Sama. Kita ada apa dah? Tak ada Okey, apa. teacher pergi dah. Okey. Pusat sumber kami ini juga turut menggunakan teknologi membaca belajar. Mari kita lihat bagaimana Ais Nilam digunakan. Sumi. Kamu tahu tak cara nak isi Ais? Tahu lah. Aku pun sama, slow sikit aku. Aku tahu siapa paling tinggi. Mariam. Jom kita tanya ya. Jom. Maria, macam mana nak buat Ais Nilam ni? Kita orang semua tak rendah-rendah lagi. Tolonglah ajar kami. Senang je. Mula-mula tekan simbol ni. Lepas tu, pilihlah rekod bacaan korang tu, buku ke, sumber digital ke, artikel ke, jurnal ke, atau lain-lain. Kalau buku tekan sini, kita tekan seterusnya. Lepas tu tulis tajuk cerita, kategori fiction ke, bukan fiction ke, bilangan muka surat berapa ke, penulis dia. Oh,
Gitu rupanya, senang doa. Memanglah senang. Sebab itulah saya setiap hari buat. Oh. Alah deki aku. Weh, Damia, kita kena sampai 1,000 lebih yogurt. Kita pergi pupus setakat Oh, pani kita gira aku 3. Sekarang saya berada di studio podcast Aura Channel, tempat paling istimewa di sekolah kami ini. Jom kita lihat apa yang berlaku di studio ini. Assalamualaikum. Saya wartawan. Syabir, salah tu. Begini. Hai, saya wartawan TV PSS Aura Channel. Saya wartawan TV PSS Aura Channel. Aku ni sedih lah. Tak jadi pengacara. Tak apa, Syabir. Pengacara ni bukan boleh jadi lalu. Kena berlatih 1 bulan, 2 bulan, baru boleh jadi pengacara. Ilmu ni, Kak. Mengajar aku lah, Bro Amir. Boleh. Sekejap lagi kita sambung nak dekat waktu rehat dah ni, rasa. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syabir, wartawan TV PSS Aura Channel. Cikgu, boleh cikgu terangkan bagaimana pelaksanaan kuis di dalam Google Chat dijalankan tadi? Kuis kita jalankan secara mingguan melalui Google Chat dan murid akan menjawab soalan. Mereka ada masa sehingga seminggu untuk menjawab soalan berkenaan, dan soalan ini biasanya berkaitan dengan isu-isu semasa ataupun berkaitan dengan pelajaran semasa mereka. Dan hadiah akan diberikan. Semua ada akaun Delima kan? Dari akaun Delima tu kita belajar, semua ada. Semua di hujung jari. Macam mana nak guna? Nak guna, kau kena login. Semua ada ID Delima? Ada. Jadi awak boleh guna login, akaun Delima, join kelas, minta ikut kelas dengan guru subjek awak. Sebagai seorang pemimpin sekolah, saya melihat teknologi digital telah banyak mengubah cara guru mengajar dan berinteraksi dengan murid secara drastik dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih realistik dan amat menarik minat murid, seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Apakah pandangan Puan Guru Besar terhadap tahap penggunaan bahan digital oleh guru-guru di sekolah? Okey, terima kasih. Pada pandangan saya, penggunaan bahan digital telah menunjukkan perkembangan yang amat positif di sekolah kebangsaan Wakaf Baru. Terutamanya penggunaan bahan digital telah menyokong pembelajaran dan pengajaran yang lebih interaktif. Itulah dia kisah sebuah sekolah yang giat mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek pendidikan, dari bilik darjah ke PSS, dari podcast ke permainan digital. Semuanya demi masa depan generasi hebat. Teruskan menonton TV PSS Aura Channel. Jumpa lagi. Bye.